لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله حسبنا الله على الله توكلنا على الله توكلنا حسبنا الله. Ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirrah. Dan kata setengah mereka itu, situ. Tiada sampai hamba itu kepada martabat tawadhu' hingga dilihat dirinya tiada dapat diperoleh rahmat, dan hanya senya rahmat itu adalah anugerah dan nikmat. Dan kata ba'dul arifin, setengah daripada arif billah, arifina billah, berkata tiada sampai hamba itu kepada martabat tawadhu', martabat yang sangat tinggi, martabat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Man tawadha'a rafa'ahullah. Dan siapa bersifat dengan tawadhu' yang sebenarnya, maka Allah SWT akan mengangkat martabatnya. Wa man takabbara, dan siapa yang takabbur, wada'ahullah, maka Tuhan akan merendah atau menjatuh dan menghina akan dia. Sebab perbahasan ini adalah perbahasan yang amat penting, sebab untuk melahirkan sifat yang menarik keridaan Tuhan, dan merupakan sifat ahlul jannah. Sifat tawadhu' ni adalah sifat ahlul jannah. Sebab sebaliknya lawan dia takabbur, tu sifat ahli nar. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, demikian negeri akhirat, iaitu al-jannah, syurga, kami sediakan bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ard, bagi mereka yang tidak menghendaki akan ketinggian, membesarkan diri tak, wala fasada, dan tidak menghendaki akan kefasadan. Itu mana sifat ahli syurga ialah orang yang qalbi dia tidak ada iradah, tidak ada kehendak untuk memandang dirinya besar, dirinya hebat. Barang siapa yang memandang dirinya hebat, dirinya berkelayakan, maka itu ahli neraka. Itu ahli neraka. Sebab sifat itu kotor. Kekotoran ruhani, itu sifat dia. Ahli neraka ialah orang yang kotor batin hati dia. Ahli syurga ialah orang yang bersih
daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan syurga tadi. Dan di antara sifat yang paling tidak layak dengan ahli syurga ialah takabbur. Maka ulama membuat berbagai-bagai ulasan yang semua itu adalah maknanya sama. Ya. Iaitu tidak sampai kepada martabat tawaduk hingga dilihatnya dirinya tiada dapat diperoleh rahmat. Mana dia tengok diri dia ni, aku ni tak layak menerima rahmat Tuhan. Ya, aku ni tidak layak menerima rahmat Tuhan. Disebabkan aku ni terlampau jauh, aku ni banyak dosa, dan itu pandangan orang tawaduk. Ya. Dia tidak memandang diri dia berkelayakan dalam apa bidang sekalipun. Walaupun pada hakikat dia paling layak. Kalau banding dengan yang lain, dia lah paling layak. Tapi dia sendiri tak pernah mengaku. Dan tak pernah merasakan. Sebab apa tu? Sebab kerendahan diri dia dengan Allah Ta'ala. Dan hanya senyap rahmat Allah Ta'ala itu anugerah dan nikmat. Jadi yang didapat ni, dia kata dia tak patut menerima rahmat. Tetapi rahmat yang ada Tuhan bagi ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan kesepatutan diri dia. Bila dia pandang dia rahmat datang, ni memanglah aku ni ahli ibadat, aku ni zikir banyak, aku kuat ibadat, sebab tu aku dapat rahmat. Habis Tuhan takabur. Itu orang takabur, neraka tempatnya. Habis. Dan telah ijma', telah sepakat ulama' mereka itu bahawasanya hamba itu selagi memandang ia bagi dirinya di atas seorang. Ya. Kita pandang dia orang, kita rasa orang di bawah kita. Aku lebih hebat daripada dia. Aku lebih handal daripada dia. Aku lebih layak dipuji, dibesarkan daripada dia. Dia terasa begitu je. Daripada segala orang Islam, tiada sah baginya masuk hadratillahi ta'ala. Dia tidak akan dibuka pintu ma'rifat, hadratillah, hadratil unsi, hadratil qurbi. Tak. Tuhan tak buka. Sampai kiamat pun dia tak buka. Dan Allah Ta'ala terlampau benci orang yang bersifat takabur. Sebab takabur ni bawa kafir, bawa kufur, takabur. Ya, riak, ujub, bawa lagi tu. Takabur atas lagi. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba dia enggan. Ya, sujud bila Allah suruh. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud sekalian kamu kepada Adam. Sebab ada di Adam tu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beri penghormatan. Sujud itu litakrim, bukan sujud lita'abud, bukan sujud kerana menyembah dak. Sujud kerana memuliakan saja. Fasajadu, semua malaikat bakal sujud mengikut arahan Allah Ta'ala. Illa iblisah, melainkan iblis laknatullah. Dia seorang dia. Illa iblis aba dienggan. Wastakbara, ani dia rasa sombong, besar diri. Wa kana minal kafirin, dan ada iblis daripada orang yang kafir dengan Allah. Jadi lepas takabur, kafir, mana kafir itu atas, bawah dia takabur. Lepas takabur tak jaga, dia loncat ke atas. Bahaya tu. Batu ucapan iblis apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik. Aku. Sebab tu dalam sufi, dalam perjalanan tariqah ma'rifah, dia tak nak aku. Dia nak pandang huwa. Dia je. Ialah Allah Ta'ala. Bila aku lebih baik, aku lebih hebat. Perkataan ananiyah, aku ni siapa yang ucap? Semua yang handal-handal je punya kejauhan dia dengan Tuhan, kesesatan dia dengan Tuhan. Yang mengaku aku, lepas aku mengaku Tuhan, siapa? Fir'aun. Ana, aku. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Iblis pula, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku ya Allah daripada api, aku daripada Adam di tanah.
Dia sendiri buat hukum. Mana ada nas kata api dengan tanah, api lebih baik, mana ada. Sedangkan ulama kata kalau tengok sifat, tanah tu lagi baik. Tanah bila dilambung, dia jatuh ke bawah. Dia tawaduk. Api bila cucur, dia naik ke atas. Itu lambang takabur. Tapi iblis, bila sifat takabur itulah menguasai jiwanya, habis musnah, rosak. Dia memandang rasa dia hebat. Sebab tu seseorang tadi, bila dia pandang dia siapa-siapa je, kita kena kata orang tu lebih baik dari aku. Ya, letaklah kemungkinan dia lebih tua, mungkin dia lebih ibadat, kan? Orang tu buat maksiat. Kalau orang jahil, orang maksiat buat dengan jahil. Aku buat maksiat setelah mengetahui. Maka siapa lebih teruk? Ya, itu maknanya apa? Cara kita mendown, jatuhkan nafsu tu. Bila jatuh nafsu, dia sifat tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Baru Tuhan angkat martabat dia. Ya. Allah. Dan telah ijma' mereka itu ulama' mana arifin. Bahawasanya hamba itu selama memandang ia bagi dirinya di atas seorang. Ada tak ni? Ada tak kat kita ni? Berlambak lah ni. Bersepah. Dekat kita pun ada. Mungkin biasa kita kena sifat ni. Kita pandang orang, kita dia. Kan? Dia biasa jadi macam ni, orang yang dia berjangkit. Sifat takabur dia pakai sifat apa? Hasad, kan? Dengki. Kan? Dia tak boleh tengok orang lain, dia mula kata. Di Fatani tu, masa saya belajar di sana, kan ada satu kisah. Ulama' dia potong kepala ulama'. Satu ulama' tu balik Mekah. Dia buka pondok, ramai orang mengaji. Yang lama ni mengajar-ngajar tak ramai. Dia mulai sakit hati. Mengaji apa hari tu nanti. Mengaji macam-macam dia pelekeh kawan tu. Hari dia punya lonjakan tu, hasad dengki takabur tu ada kontrol. Akhir malam-malam, dia ambil parang. Kawan tu bangun tahajud, tengah ambil semayang, dia kerat kepala. Hilang akal, jadi habis. Jadi lebih macam syaitan dia. Padahal Tok Guru. Dia biasa Tok Guru. Dia kalau hasad dengki ni, dia satu profession, satu bidang. Guru dengan guru, murid dengan murid. Kalau meniaga dengan orang meniaga. Bila tengok orang tu jadi, dia tak jadi, orang dia. Ya, sedangkan Tuhan uji, kau dapat nikmat, kena syukur, wajib syukur. Kalau tak diuji, kau wajib sabar. Tu je. Setiap saat kita kena taraki makam kita dekat dengan Tuhan. Tapi dia silap. Akhirnya apa? Hilang kawal diri. Sampai bunuh tuan tu. Meletup cerita. Macam-macam lah ya. Sepatutnya orang-orang alim, ulama'-ulama', bila ramai lagi orang menyampaikan Islam, sepatutnya dia lebih gembira. Alhamdulillah, ramai dah orang tolong agama Allah. Untuk sebarkan agama Allah. Tapi bila dia niat tak betul, dia nak Islam tu bawa kat diri dia, boleh cik pengaruh. Bila orang nampak orang lebih sekarang, dia tak senang. Dia kata sana, dia kata sini, dia perli kawan tu, dia menghina, merendahkan. Itu semua sifat syaitan. Kalau tu ulama' syaitan. Allah. Jadi selama mana ia memandang ia bagi dirinya di atas seorang, aku lebih baik. Walaupun tak keluar kat mulut, dalam hati tu ada. Dia ni, dia siapa? Dia tu. Kata tuan guru saya lagi kelakar. Ya, perempuan ni dia suka kentut. Tahu kentut? Dia kentut dengan hidung. Tahu kentut dengan hidung? Kita cerita je, wah ni baik. Tu kentut dengan hidung. Dia je. Dia siapa? Dia siapa? Itu maknanya apa? Ana khairun min. Aku lebih baik daripada dia. Ya, tak kira bilang apa. Mengajar ke, ilmu ke, ibadat ke. Ya, dia rasa dia hebat je. Aku lebih saleh. Aku lebih alim. Neraka tempat. Kalau tak bertobat, dia berkawan dengan iblis dalam neraka. Lepas tu kita kena tawaduk. Jangan sekali-kali memandang kita berkelayakan. Kita rasa kita ni rotan yang buruk. Kayu akar yang buruk, bukan rotan. Kita rasa kita tanduk yang geput, bukan gading. Ya? Tak, dia rasa dia gading. Orang lain semua tanduk geput.
Habis. Jadi selagi memandang ia bagi dirinya di atas seorang dalam segala orang Islam, tiada sah baginya masuk hadratillah. Hadrat makrifat maksud selamanya, selama-lama tu. Dan bahawasanya tertegah atas orang yang dalamnya suatu daripada takabur tu. Kalau Tuhan sekat takabur tu, tak masuk syurga. Di dunia sama juga. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibr. La yadkhulul jannah, takkan masuk syurga. Man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hati dia takabur, ya, walaupun sebesar apa panggil yang paling kecil, atom. Kalau orang besar biji sawi. Dan kita lama kan sebesar biji sawi. Maksud dia apa? Paling kecil, sikit aja ada takabur, tak layak dia masuk syurga. Ya, dia tak akan dibenarkan masuk syurga. Jadi. Baik, Imam Tariqatun Naqsyabandiyah Al-Arif Billah Qutbul Ghaus Al-Sayyid Muhammad Bahauddin Shah radhiyallahu anhu, dia kata, kalau kau tengok anjing, kau kena rasa anjing tu lebih baik daripada engkau. Kalau kita tengok anjing, kita kata, ni apa menatang apa, aku lagi baik, habis kau. Sebab anjing tak masuk neraka. Anjing, dia tidak masuk neraka. Bahkan ada seekor anjing yang masuk syurga, yang menemankan Ashabul Kahfi. Dengan dia kali masuk syurga. Tiba-tiba engkau ada akal, ada Nabi, ada Rasul, ada ulama, ada mengajar. Bahkan kadang kau pula boleh mengajar misalnya. Kau ada sifat tu, maka engkau lebih hina daripada yang berkaki empat. Oh, ni rohani. Bukan senang nak repair tuan-tuan ni. Ini semua sifat dalam. Takabur sifat dalam. Dia bukan duduk kat luar tuan-tuan ni. Di qalbi. Misqala zarratin. Sedikit daripada dalam kalbinya. Mangkana fi la yadkhulul jannah mangkana fi qalbi. Tuan sebut qalbi. Rasulullah sebut. Bukan fi jasad. Di dalam. Sifat dalam. Mengobat yang dalam lebih sukar daripada mengobat yang luar. Penyakit biasa pun, kalau penyakit luar je, gatal-gatal, lebam ke apa kan, ya, terkoyak, kita boleh jahit. Tapi kalau main dalam, kanser, bara apa, tu kena obat lain macam kan. Ya. Dan kata Fudail radhiyallahu anhu, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, barang siapa menyangka pada dirinya bahawasanya lebih baik daripada Fir'aun, lagi kasar tu, maka nyatalah takaburnya. Ya, aku dengan Fir'aun, aku lagi baik. Terang takabur dia. Habis, Fir'aun kan kafir kan? Macam mana dia maksud? Fir'aun, dia kafir, dia buat jahat, menasabah dengan sifat dia, kekufuran dia. Kita pula buat jahat, sedangkan kita orang beriman. Mana teruk, anak dewasa buat kesalahan dengan budak kecil. Kalau bapa tengok yang sulung buat salah, budak kecil buat salah. Budak kecil ni padan dengan dia budak-budak lagi, yang kau dah tua tak kerti bahasa. Mana kau lebih teruk. Kau dah tua, dah berakal, kau buat salah. Kau dengan budak-budak. Budak ni padan, dia buat pasal dia budak. Begitu raja. Kalau orang luar buat salah, raja tak berapa ambil sangat. Tapi kalau orang istana buat salah macam, kau dah duduk dalam istana tak kerti bahasa lagi, menatang kau, dia maki terus. Raja maki terus. Macam ni lah, kau dah beriman, tiba-tiba kau perangai macam ni. Karun, Fir'aun menasabah dia kafir. Menasabah dia kafir tu sifat dia. Kau dia dah beriman, kau buat lagi perangai macam ni. Itu maksudnya. Dari sudut itu. Bukan sudut maknanya kita Islam, Fir'aun kafir, maka Fir'aun baik, kafir terbaik daripada Islam. Bukan maksud macam tu. Bukan maksud macam tu. Mana dia kata baik daripada Fir'aun, maksudnya apa? Kau sifat takabur, Fir'aun sifat takabur. Fir'aun takabur sebab dia kafir. Engkau takabur sebab engkau iman. Kau dah ada iman, apa pasal kau pakai sifat tu? Itu maksudnya. Ya.
Dan kata Abu Yazid, si Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, selagi hamba itu menyangka pada makhluk itu, iaitu jahat daripadanya, maka itu orang tu takabur. Heran dia orang ni, dia dah pergi masjid, pergi surau, dia berzikir, tapi akhlak dia tak baik lah. Bermakna apa? Apa makna dia? Aku lebih baik daripada dia. Nampak tak tu? Aku lebih baik daripada dia. Itu takabur tu, setan. Orang yang suka memandang kekurangan orang, sedangkan dia tak pandang kekurangan diri dia, ini lah dia. Siap pula kata, oh dia ni semayang ni nampak. Zikir semayang, pergi belajar, tapi perangai tak berubah. Maknanya apa? Akulah baik. Orang lain semua tak boleh pakai. Jaga tu. Syaitan punya masuk licik tuan-tuan ni. Habis tak boleh tegur orang? Dah. Kita tengok Al-Imam An-Nawawi, dia sebut dalam tulisan dia, apabila hadis-hadis yang seumpama ini kita baca, ya Allah laknat orang ni, orang takabur dalam syurga, dalam neraka. Jaga baca hadis tu. Hadis tu menerangkan sifat ni kita kena buang di diri kita. Dan kita baca hadis ini sebagai nasihat, jangan kita baca ni dalam konteks kita pula terbalik. Kita baca macam ni, kita mula suruh, wah orang semua tak betul. Oh, aku je betul. Habis kita. Kita baca hadis tak kena cara, kita tu rosak. Bila kita pandang kita hebat aja, orang lain semua tak boleh pakai, maka jawab dia apa? Takabur tu, boom, dah hinggap, kita tak perasan. Dan alamat tahqiq pada tawaduk itu apa? Alamat orang tu benar-benar bersifat tawaduk yang sangat dikasihi oleh Allah. Apa dia? Bahawa tiada amarah apabila dia aib. Tu. Orang kalau aibkan kita, orang kata kita, orang umpat kita, orang fitnah kita, orang tak besarkan kita, orang tak hormat kita, kita marah tak? Kita marah tak? Senyap je, marah. Ada dan ada lagi dalam. Kau ni tak kenal siapa aku. Ya je. Kau tak kenal kau siapa? Kan? Tu ada tu. Oh, ini kena rumit sebab tu kena perhati. Imam Tarikan Naqsyabandi kata, tiap-tiap waktu kau kena perhati benda ni. Paling kurang sejam kau tengok perkembangan rohani kau kat mana. Cantik tak cantik jalan dia. Tahqiq tawaduk tu apa? Tiada amarah. Orang yang betul-betul tawaduk, dia tidak langsung marah apabila orang aibkan dia. Orang kata dia, orang komen dia, dia tak marah. Satu tuan guru di Pondok Dala kan, pondok besar di Patani tu. Tuan saya cerita dulu lah, ulama besar. Dia kalau mengajar ni beribu orang. Satu hari ada sampai surat layang komplain dia. Tengok dia punya sifat tawaduk kan. Surat layang orang komplain dia tu, dia baca dalam majlis kuliah dia. Ni tuan-tuan dia, ada orang tulis surat kat saya ni. Tolong nasihatkan saya, alhamdulillah. Dia baca. Kita nak baca. Oh, yang komplain, apa kau? Dia balik dengan tuang sampah. Dia baca tu. Bila dia baca tu apa maksud dia? Pum, nafsu dia habis. Jatuh. Dia perhinakan nafsu dia. Kau rasa kau besar biar aku baca depan orang. Dan kalau ada siapa nak komplain, nak tolong nasihat, silalah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dia kata. Itu orang sifat tawaduk. Dia tak pernah merasa aib, tak pernah rasa terperanjat kalau orang aibkan dia. Semak diri kan. Ini benda yang majlis tasawuf. Jangan semak orang. Kita semak diri kita. Kita baca nak tengok kat diri aku ni ada tak benda ni. Ada tak? Kalau kita baca kitab, suruh kat orang. Habislah. Nak suruh orang jadi baik, kita tak selesai. Terkelik kitab berpuluh tahun pun tak jadi apa lagi. Sebab apa? Obat tu, doktor suruh dia makan. Dia pergi orang lain makan. Dia sakit. Cek doktor kata makan satu hari 3 kali. Pagi, tengah hari, malam. Dia buka botol tu, dia panggil orang. Makan ubat ni. Kau makan orang makan apa? Kau lah makan ubat tu. Dia tak nak makan ubat, dia suruh orang makan. Padahal orang sihat, dia sakit. Ini masalah dia. Apabila diaibkan orang, dia marah. Atau dikurangkan, orang mana pandang dia ni, tak standard lah kan. Dia marah. Sebab tu orang yang mencari standard dalam hidup dia, mencari pangkat, mencari nama,
orang ni tak akan terbuka pintu makrifat dengan Tuhan. Kiamat tak dibuka. Di situ dia berpusing macam orang gila. Dan tiada benci ia apabila dicela. Bila orang cela dia, orang jatuhkan dia, dia diam. Dia pandang tu semua af'al Allah. Semua tu perbuatan Allah mendidik diri dia. Supaya diri dia jadi baik, jangan sombong. Sebab dia sebut, Alhamdulillah, terima kasih orang ada nasihat saya. Gitu kan. Mana nak cari 1000 tak jumpa seorang kan. Dan adalah bagi tawaduk itu dua sebab. Apa sebab manusia terkena, tercangkuk, terkait, terjebak dengan tawaduk? Pertama, menilai hamba itu bagi segala sifat dirinya dan kurangnya. Bagi dia nak dapat sifat tawaduk, wajib insan itu menilai, memerhatikan kekurangan diri dia. Kena pandang kekurangan diri dia. Baru dia akan dapat sifat itu. Pandang. Tahaqqaq bi faqrik yamudduka bi ghina'i. Tahaqqaq bi zullik yamudduka bi izzi. Tahqiq dan memandang fakir dan hina kamu, baru kamu dibantu oleh zat yang maha kaya dan maha sempurna. Hina lawan dia apa? Mulia. Siapa yang mulia? Huwallah. Kaya dan fakir. Siapa yang kaya? Huwallah. Yang fakir ni kita, yang hina kita. Jadi oleh kerana itu, pandanglah kekurangan kita. Habis. Yang kedua, menilai hamba itu bagi segala sifat Tuhannya. Tadi dia pandang sifat kurang diri dia. Itu makna setengah pada makna mengenal diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa pandang kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Ni di antara makna dia. Bila dia pandang kurang dia, yang lebih siapa? Allah Ta'ala. Dia pandang kehinaan dia, maka yang mulia siapa? Allah Ta'ala. Dia pandang fakir dia, maka yang kaya siapa? Allah Ta'ala. Oh, dia kenal. Tapi kalau dia tak mau memandang fakir hina, kurang dia, tak ada apa dia ni, dia tak nak pandang. Dia pandang dia hebat. Aku sudah cukup, habis lah. Dia akan babas. Innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Sungguhnya insan itu akan babas, jadi melampaui batas. Bila ar-ra'ahu istaghna, bila dia memandang diri dia sudah cukup. Akulah hebat, aku tak ada apa, aku tak berharap. Dia terlupa, dia terikat dengan Allah setiap nafas. Bila masa tu boleh sentap. Yang kedua, mendidik hamba itu bagi segala sifat Tuhannya, jalalnya, jamalnya, kesempurnaannya, maha hebat, maha dahsyat. Dan sempurna. Dan yang kedua itu adalah terlebih kuat. Yang kedua ni terlebih kuat. Memandang azamah kebesaran Tuhan. Sebab bila seseorang nampak orang lebih hebat daripada dia, dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Orang lebih kalau harta. Dia buka duit dia. Wah, banyak duit saya. Tengok, saya ada 2,000. Datang seorang dia buka. Tengok, punya 3 juta dia. Habis ada 3,000 habis. Kita mengajar sikit-sikit. Tiba datang tuan guru kita. Boleh baca kitab? Tak boleh. Dia dengar baca kitab, tuan guru kita sampai. Habis tu, Wallahualam. Yang datang lebih besar. Bila kita terpandang yang besar, baru kita perasan kerdilnya diri kita. Bila kita nampak yang lebih hebat, baru kita nampak kehinaan diri kita. Bila kita nampak yang maha sempurna, baru kita nampak kekurangan diri kita. Maka melihat yang sempurna adalah menjadi kewajipan dalam mendidik rohani kita. Dan benda ni terbuka bila berlaku kasrat zik, banyak zikrullah. Sebab lafaz zikir semua menunjukkan kebesaran. Tapi zikir ma'al hudur. Zikir betul-betul hadir, fokus. Sebagaimana Tuhan sebut, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilah. Sebut dan ingat Tuhan dengan cara tabattul. Tabattul tu adalah putus yang lain, fokus. Makna dia dan hayati betul-betul rasa sampai terbuka. Ketika itu bila terbuka kebesaran Tuhan, confirm dia akan tunduk. Seorang tu akan tawaduk apabila di muka syafahkan qalbi dia dengan kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Baru dia confirm dia akan tunduk. Selagi dia tak terbuka, selagi itu dia perasan dia. Tu ya. Maka di sini iring satu matan mengiringi makna ni. Ya.
Dan kedua tu terlebih kuat, maka kerana demikian itu kata mu'alif at-tawadhu' al-haqiqi huwa ma kana nasyi'an an syuhudil azamati wa tajalla sifati. Bermula dia kata merendahkan diri yang hakiki. Mana tawaduk yang sebenarnya apa? Barang yang adalah ia jadi daripada mana dia jadi? Memandang kebesaran Allah Ta'ala. Jadi bila qalbi dibuka, siapa buka? Allah. Bila Allah Ta'ala buka saja, itu dipanggil mukasyafah. Sebab ilmu tauhid khas ni ilmu mukasyafah. Membina pembukaan mukasyafah, syuhud. Adapun tauhid am membina akidah. Sekarang dia buka. Bila Tuhan buka, ada mukasyafah tu. Qalbi berlaku. Dia memandang saja kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Dinyatakan sifat seperti bahawa dilihatnya seperti sempurna hak kita ada. Dan tiap-tiap barang yang lain daripadanya kurang. Betul-betul Tuhan buka, terang nampak kekurangan, kedaifan makhluk. Dia nampak betul kebesaran Tuhan. Maka ketika itu dia akan tunduk. Betul Sayyidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu, dia ada satu wirid. Subhanallahil azim alladzi la yasbutu litajalli azamatih syai'un. Itu bagus baca tadi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah Ta'ala Al-Azim, yang maha besar, maha agung. Alladzi la yasbutu, yang mana tidak akan ada lagi dah. Tak sabit maknanya lenyap. Ya, lebur. La yasbutu. Litajalli azamatihi. Bagi tajalli azamah. Mana bila Tuhan tajallikan azamah dia, yang maha agung dalam qalbi insan, maka la yasbutu syai'un. Satu tak akan ada lagi, habis. Dipanggil apa tu? Kinayatun anil maqamil fana. Dia akan merasai maqamil fana. Apa makna fana? Ru'yatullahi bila khalqin. Ya, dia memandang Tuhan makhluk tak adalah, lenyap habis. Ketika itu baru dia bukan tawaduk, dengan dia hilang tu. Ketika itu baru dia nampak betul-betul kenikmatan dia dengan Allah Ta'ala. Selagi kita pandang diri kita, tak masuk kita. Maka barang siapa memandang kebesaran Tuhannya, jawab dia apa? Nascaya hapus, confirm. Ya, confirm dan 2 kali 2, memang jawab dia 4. Tak ada jawab dia 5 ke 4,5 tak ada. Jawab dia mesti 4. Ya, maksud dia apa sini? Jawapan yang tak boleh apa? Satu perkara yang tak boleh berubah. Tepat, itu kaedah dia. Siapa saja Tuhan buka mukasyafah qalbi dia, tajalli je, confirm. Nasaya, hapuslah segala sifatnya. Lenyap. Dia tak nampak lagi kudrah dia bila Tuhan tajallikan kudrat Allah. Ya, dan Tuhan tajallikan saja ilmu dia maha hebat, hilang ilmu makhluk. Boleh nampak semua ni jahil. Ya. Hilang kudratnya, hilang iradatnya, hilang ilmunya, hilang hayatnya. Bila ditajalikan sifat Tuhan yang qadimah, maka hilanglah sifat yang hadisah. Iza ja'al ma' faqad batalat tayammum. Itu kalau kita mengaji fiqah kan. Seorang tayamum, sebab apa dia tayamum? Bukan kes sakit. Tayamum dia sebab li faqdil ma', tak ada air. Dah cari dengan syarat-syarat dalam kitab fiqh, tak ada air, maka dia tayamum. Tayamum dia sebab tak ada air.
Masuk je waktu, dia pun tayamum. Habis dia tayamum nak sembahyang, hujan turun. Apa hukum tayamum dia? Batal. Dia kena ambil sembahyang balik. Batal tayamum bila datang hujan. Begitulah batal, hilang pandangan makhluk bila datang pandangan kepada Allah. Jadi kalau hati kita masih nampak makhluk, mana kita tak menghadap Tuhan. Confirm dia tak menghadap, bohong dia. Mulut dia zikir. Qalbi tak menghadap. Kalau qalbi dia tawajuh tepat dengan Allah Ta'ala, hilang yang lain. Bila hilang yang lain, di situ kelazatan dia dengan Tuhan. Dia tak dihirau dengan orang nak kata apa ke, orang nak puji dia ke. Istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Ketika itu sama je orang puji dengan orang celah. Sebab apa? Kes terbuka, tajalli. Dan tajalli tak akan dapat, melainkan dia ada takhalli dan tahalli. Pengosongan dan pengisian. Sebagaimana berlaku pada Rasulullah SAW Isra' wal Mi'raj. Dibelah, dicuci, baru diisi. Nur, iman semua, baru berjalan. Barulah disampai kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita maklum. Itu semua isyarat. Ya. Maknanya selagi dia terpandang-pandang hebat diri dia, dia tak masuk lagi. Lain tawaduk sebenarnya tak masuk. Sebab tu pusing balik, kata Ibnu Ajibah, kasratu zikr, kena banyak zikir serta hudur hati, insya-Allah. Itu obat besar. Ya, barang siapa memandang kebesaran Tuhannya, jawab dia, nascaya, confirmnya, hapuslah segala sifatnya hingga tiada tinggal baginya wujud, bahkan la maujud bihaqqin illallah, tiada wujud yang sebenar melainkan Allah. Ketika itu berlazatlah ia, berjalan dia, duduk bangun dia dengan Tuhannya. Ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sentiasa mengingati Tuhan kerana berdiri, duduk, berbaring. Itu satu nikmat besar yang telah dipaparkan oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa memandang kebesaran Tuhannya, nasai hapuslah segala sifatnya hingga tiada tinggal baginya wujud. Dan kata Zunnun al-Misri, ulama wali besar di Mesir, radhiyallahu an, barang siapa menghendaki tawaduk, maka naklah dihadapkan kepada kebesaran Tuhan itu. Siapa nak pakai sifat tawaduk, sila hadapkan kalbi kamu kepada azamatillah. Sebab tadi dia kata litajalli azamati. Bila dia tajalli kerja, dibuka aja, tak ada buka kalbi kita memandang kebesaran dia, la yasbutu syai'un. Hilang satu. Tak ada apa benda yang nampak lagi, tak habis lenyap, fana. Maka hendaklah dihapuskan kepada kebesaran Tuhannya, hapuskan kebesaran makhluk dalam memandang kebesaran. Dan barang siapa ditilik kepada kekerasan Tuhannya, nasai hilanglah kekerasan dirinya. Dia rasa dia hebat, pandang murka Tuhan. Dia kalau ada muka kan dia gegar sekejap kan. Sikit dia gegar, berlaku tsunami, habis melambak bangkai manusia. Hari ni 15,000, besok kira 25,000 kan. Dah terapung. Sikit je tu, dia gegar sikit je. Jangan cari murka Tuhan, kalau dia murka habis. Kerana bahawa sekalian diri, itu hakirun, hina kita ni. Fakirun, tetekala haibatnya. Mana bila terpandang saja kehaibatan Allah, baru nampak hinanya kita. Bila pandang kesempurnaan Allah, baru perasaan kita ni kurang. Bila nampak kuasa Tuhan, baru nampak kita ni dhaif. Bila nampak kekayaan Allah, baru nampak fakirnya kita dengan dia. Itu semua benda tu nampak melalui apa? Muraqabah. Zikir dan muraqabah. Dan ketahui ilmu bahawa manusia itu atas 3 bahagi. Ini satu lagi. Pertama, orang yang melihat terlebih jahat fi'ilnya, maka tiada dilihat bagi dirinya qadar. Satu. Dia sentiasa memandang kelemahan dia, kejahatan diri dia, maka langsung pun tak dirasa dia ni hebat. Yang kedua, orang yang melihat terlebih jahat sifatnya, maka tiada dilihatnya bagi dirinya nisbah. Ya, dipandang dia banyak kekurangan, maka tidak dilihat bagi dirinya nisbah, mana dibangsakan kepada baik itu tak ada. Dan ketiga, orang yang memandang kebesaran Tuhannya, maka fana'lah ia daripada tiap-tiap sesuatu. Maka kerana inilah kata muallif akan datang, dia akan bahas insya-Allah. La yukhrijuka anil wasaf illa syuhudul wasaf. Yang tiga-tiga ni baik, tapi yang bawah terlebih hebatlah. Yang bawah ni apa? Iaitulah bila dia fana'kan akan diri dia,
maka dia dapatlah satu kaedah besar yang menerima pancaran dari Tuhannya. La yukhrijuka anil wasaf, tidak mengeluarkan kamu daripada wasaf, illa syuhudil wasaf, melainkan memandang wasaf. Bukan wasaf dalam handphone tu. Itu WhatsApp lain. Ini wasf pun makna sifat. Tidak boleh kita keluar daripada sifat. Sifat wasaf yang pertama tu sifat kekejian kita. Melainkan dengan syuhud akan wasaf. Wasaf yang kedua tu sifat Tuhan. Maknanya bila kita terpandang, kita tak boleh keluarkan takabur kita. Melainkan kita memandang kebesaran keagungan Tuhan. Terpandang dia besar, lalu nampak kedilnya kita. Terpandangnya hebat dia, baru nampak lemahnya kita. Itu maksudnya. Maka memandang tu dengan apa? Dengan muraqabah. Dan bawa muraqabah dia akan banyak zikrullah dulu lah. InsyaAllah dibukakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma ufirna ya Allah. Fa inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah.